Kalau ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal, dia ada harta. Jadi kita waris ada hak. Hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh si mati. Yang mati siapa? Mungkin ayah kita. Yang mati mungkin ibu kita. Yang mati mungkin isteri atau suami atau anak-anak kita. Kita ni waris yang berhak. Jadi waris yang berhak ni untuk mewarisi harta si mati, waris tu mesti diterangkan. Mana diterangkan tentang hak-hak waris ni. Hak dia daripada segi hukum faraid berapa bahagian dia. Okey, katalah contoh. Yang mati ni seorang suami. Ya, yang mati tu suami. Dia mati ada isteri seorang, mak dia masih hidup, ayah dia pun masih hidup dan ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Kalau ikut pembahagian faraid, bahagian masing-masing tuan-tuan, bahagian isteri dia dapat 1/8. Kenapa 1/8? Sebab suami dia mati meninggalkan anak. Jadi isteri dapat 1/8, mak dia akan dapat 1/6 kerana anak dia mati meninggalkan anak keturunan. Ayah dia juga dapat 1/6 kerana anak dia mati meninggalkan anak keturunan. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Jadi mana bahagian mereka dah diterang lah. Ini bahagian isteri 1/8. Ini bahagian ibu 1/6. Ini bahagian ayah 1/6. Yang baki tu untuk anak-anak si mati. Kalau si mati ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka anak laki-laki dan perempuan dapat baki bersama. Anak lelaki dapat 2 kali ganda daripada bahagian anak perempuan. Jadi yang sejalan inilah masuk hak waris. Hak waris itu bahagian-bahagian mereka yang mereka akan dapat jika harta si mati itu dibahagikan kepada mereka mengikut hukum faraid. Tapi yang sebenar-benarnya hak tu tak dijelaskan. Pembagian ikut pusat faraid tu tak diterangkan. Tiba-tiba waris kata, mak, kita bagilah sama rata mak. Kita bagilah muafakat. Kan senang mak. Katalah contoh, ayah meninggal ada RM100,000. Kita bagilah. Mak ambil RM10,000. Ya, saya ambil RM10,000. Adik-adik ambil RM10,000. Datuk pun juga ambil seorang RM10,000. Nenek RM10,000. Kan senang kita bagi sama rata. Tuan-tuan, kalau nak bagi sama rata tak salah. Mana nak bagi ikut muafakat, cara baik, tak salah. Tetapi mesti diterangkan hak-hak si mati dahulu mengikut hukum faraid. Terangkan ni bahagian mak dapat 1/8, mak isi ayah. Ni bahagian nenek ni ibu kepada ayah dapat 1/6. Ini bahagian datuk, ni ayah mati tu anak dia. Datuk juga dapat 1/6. Yang mati tu anak dia. Ya. Jadi makna terangkan dulu hak waris-waris yang berhak. Selepas mereka dah tahu hak-hak mereka, dah kita jelaskan, kalaulah katalah waris kata, jomlah kita bagilah sama-sama kata. Kita bagilah muafakat. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tapi dengan syarat dah terangkan hak mereka mengikut hukum faraid. Yang banyak berlaku, bahagian mereka mengikut hukum faraid tak diterangkan. Tiba-tiba jom bagi sama rata. Kan senang. Ini kita telah menafikan hak mereka. Selepas mereka dah tahu hak masing-masing, kemudian kalau ada cadangan nak bagi sama rata, dan semua waris yang tahu hak isteri 1/8, hak mak dia 1/6, hak bapak dia 1/6, hak anak lelaki dapat 2 kali ganda anak perempuan. Semua kata okeylah, saya setuju lepas hak saya mak. Saya tak kisah. Jom kita bagi sama rata. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Selepas dah diterangkan hak mereka mengikut hukum faraid. Itu yang sepatutnya waris buat terlebih dahulu. Faham tuan-tuan?